Pernah tak kau duduk termenung hujung bulan, tengok slip gaji yang baru masuk, tapi separuh daripadanya dah hilang untuk bayar hutang, bayar kad kredit, bayar personal loan, bayar kereta, bayar benda yang kau sendiri pun dah lupa apa sebabnya dulu. Umur baru 35 tapi hidup rasa sempit. Dan paling sedih, kau tak nampak jalan keluar. Ramai orang anggap hutang tu perkara biasa. Biasalah, semua orang berhutang. Tapi hakikatnya, yang biasa tu tak semestinya betul. Lagi awal kau bebas hutang, lagi luas pilihan hidup kau. Bebas tukar kerja, bebas nak berehat, bebas nak mulakan bisnes, bebas bantu mak ayah tanpa takut bank call, dan paling penting, bebas tidur malam tanpa beban dalam kepala. Masalahnya, kita tak diajar elak hutang dari mula. Kita diajar cara urus, bukan cara elak. Mula kerja je, dah digalakkan ambil kereta, kad kredit, personal loan, kononnya nak bina skor kredit. Tapi skor itulah yang jadi jerat jangka panjang kalau tak dikawal. Kalau kau masih baru kerja atau tengah sesak dengan hutang, ingat 6 peraturan ni. Mungkin boleh selamatkan kau daripada 5 ke 10 tahun beban. Pertama, jangan buat hutang untuk gaya hidup. Telefon mahal, motor besar, kasut limited edition, semua nampak hebat, tapi hakikatnya kau bayar faedah mahal untuk jaga imej. Orang yang nampak bergaya hari ni belum tentu tenang esok hari. Kedua, jangan guna kad kredit kalau kau tak betul-betul disiplin. Ramai fikir boleh kawal, tapi bila kau stres atau bosan, kad kredit jadi pelarian emosi. Kau beli benda tak penting, bayar minimum saja, dan lama-lama faedah makan gaji kau hidup-hidup. Ya, ketiga, jangan jadi penjamin atau pinjam atas nama orang lain. Niat nak tolong, tapi bila dia lari, bank cari kau. Dan kau bukan je hilang duit, tapi juga reputasi, persahabatan, dan masa depan kewangan. Dekim batas kuat bina dana kecemasan seawal mungkin. Simpan 3 ke 6 bulan gaji. Bila ada simpanan, kau tak perlu berhutang bila ada kecemasan. Dulu orang Melayu simpan hasil tuaian untuk musim kemarau. Sekarang kita ada akaun simpanan, tapi ramai tak isi. Kelima, tahu beza antara hutang bijak dan hutang beban. Kalau hutang tu beri pulangan, contohnya beli rumah sewa yang beri duit bulanan, itu boleh diterima. Tapi kalau hutang tu buat kau makin sempit setiap bulan, elakkan. Jangan ambil hutang semata-mata nak nampak naik taraf. Keenam, buat pelan keluar dari hutang sekarang. Senaraikan semua hutang, tengok mana paling tinggi faedah. Mula bayar satu demi satu, guna cara avalanche atau snowball. Yang penting, mula. Tak perlu tunggu tahun depan. Mulakan hari ini, walau sikit. Saya pernah jumpa seorang cikgu, umur 39, tak kaya, tapi bebas hutang. Dia beli kereta tunai, rumah kecil, tak pernah sentuh kad kredit. Dia kata, gaji saya biasa-biasa. Tapi bila masuk, semua tu milik saya. Orang dulu gelakkan dia, tapi sekarang, dialah yang paling tenang dalam grup WhatsApp kawan lama. Kebebasan sebenar bukan bila kau ada banyak duit, tapi bila duit yang kau ada tak diikat dengan janji-janji bayaran setiap bulan. Kalau video ni buat kau fikir semula pasal hutang, tekan like, komen. Peraturan mana yang aku nak mula dulu? Dan share dengan kawan yang masih fikir hutang tu perkara biasa. Kadang-kadang, hidup bukan tentang jadi kaya dulu, tapi tentang bebaskan diri, supaya langkah kita lebih ringan ke depan.